yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Al-ayah. Betul tak? Kenapa kamu tidak tengok kepada unta? Maksudnya mudah tengok benda lain, unta mudah tengok. Zaman dulu orang tengok unta, buat perbandingan kenderaan yang paling hebat unta. Zaman Rasulullah, masa itu tak ada lagi kereta. Nah, banyak zaman Rasulullah ada keldar, jalan kaki, ada hak berlari, ada kuda, paras, nah, unta. Tapi hak hebat sekali unta. Unta sekali minum air 2 minggu boleh berjalan. Kita sekali isi rong 95. Faham tak? Siapa tak dan siapa kuatang kena isi pula. Tu 95, kalau 97 bukit betul mampu tepi jalan. Maknanya hebat unta. Sekali isi minyak 2 minggu perjalanan. Tauhid itu Allah yang buat. Kan ada kerajaan Cina, Jepun, Amerika boleh buat unta? Tak ada. Lalak dah boleh buat dah. Nah, lalak. Ada kerajaan boleh buat lalak. Lalak tu tak boleh buat. Boleh beranak, boleh bini. Lalak tu dia ada koloni dia, ada toki, ada toknyang, ada bini. Ni mana? Ni madu dia. Nikah 2 lalak. Ni semua kita tak pada. Kalau kita perhati tauhid. Maknanya tauhid hanya satu boleh buat, Allah. Nampak? Bahasa kita mengesakan Allah. Kenderaan kita kalau ni kok tak boleh lawang. Hebat-hebat benda kalau ni. Lori hebat pada unta. Unta boleh bawa barang banyak. Jalanan 2 minggu sekali isi minyak. Lori tak boleh. Nah, walaupun isi penuh apa semua, dia balik. Dia tahan pula dia JPJ. Isi lebih. Nah, banyak masalah. Nah, oh, kereta laju pada unta, hebat unta lagi. Nah, walaupun kereta boleh lari maknanya 160 km sejam. Oh, laju potong wajah. Tapi nya potong dia orang pula 160. Sup, tengok BMW M3 potong. Oh, kalah pula dah. M3 lari 240 km sejam. Dah Golf GTI potong 280. Hebat lagi Golf. Dah orang puang bawa chain dengan spek besar 320. Apa? Ferrari 360. Galah pula 360 kata aku paling hebat. Dah sup Bugatti Veyron 430 potong. Faham tak ni? Tapi hebat mana pengenderaan McLaren pula potong Bugatti? Unta hebat juga. Bila kita kelapa orang, kita boleh sembelih unta tu makan. Nampak tak? Tu Tuhan suruh berhati. Mu pakai Ferrari boleh sembelih Ferrari. Kalau lapar perut, rebus tayar. Tak boleh. Nah. Contoh. Contoh. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kenapa kamu tidak tengok kepada langit? Yang mu turun daripada rumah terus masuk kereta pergi pejabat, tengok kat langit sekali. Siapa buat? Dah tengok, tak ada masa. No time. Nak tengok langit 1 saat, tak ada masa. Mana? Allah kata, kenapa tak tengok? Siapa buat langit? Nah, lepas tu ambil masa panah enjin kereta bagi-bagi nak pergi jabat, nah, keluar sekejap tengok di langit. Allahu Rabbi. Tak ada. Kerajaan Rusia tak boleh buat, Amerika tak boleh buat, tak usah kata kerajaan Malaysia. Nah, hebat. Itu baru segala benda menunjukkan keesaan Allah. Sebab tu bila kita hijab daripada tauhid, kita nampak kehebatan ciptaan manusia. Nah, naik ke bulan, naik ke angkasa. Nah, siapa yang mula-mula naik ke angkasa? Tahun 69. Yuri Gagarin. Nah, terbang di angkasa lepas 250 km daripada bumi. Oh, hak tu kita nampak. Yang pijak bulan pula kita kata siapa? Neil Armstrong dan 2 orang sahabat dia. Nampak? Hak tu kita ingat. Kita hijab daripada kehebatan kuasa Allah.
Nah, yang pertama sekali manusia berada di angkasa, 2 orang angkasawang, iaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Betul tak? Diturunkan daripada syurga ke bumi. Lalu dak ke angkasa. Lalu dak. Tu angkasawang pertama. Tapi ada pula orang kata, dak aci ya, main Nabi dak aci ya. Bila hak Islam dak aci. Ni kena mohon kita sendiri. Bila hak orang putih aci. Bukan kita anti orang putih dah. Hak mana betul juga. Nah, daripada syurga langit turun ke bumi. Yang daripada bumi naik ke langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mi'raj. Nampak? Lama mana? 1300 tahun sebelum lahirnya Neil Armstrong. Nah, Rasulullah naik ke langit. Ayo pin. Itu masalah. Itu masalah. Dia tak apa, dia duduk atas langit, dia turun ke besu. Nampak? Kalau turun Mekah boleh tahan, tak turun besu. Jadi orang tanya dah, Ayoping lama mana? Orang tanya bini Ayoping, lama mana dia duduk sekali-sekali naik atas langit? Dia kata lama. Dah kali dia turun kejap-kejap ya, beli rokok udang garang. Ini masalah. Walaupun begitu ada kalangan yang maknanya berjawatan tinggi, profesor pensyarah duduk percaya ke dia. Nawak guna likulli saqitatin laqitatun. Tiap-tiap buah yang gugur mesti ada orang kutip. Kita tengok buah tu comel, kita kutip, tapi kalau buah buruk ada tak orang ambil? Berulat orang tak ambil tak. Tapi laqitatun, ada juga orang bodoh yang ambil. Waktu tengok dengan kejadian, segala kejadian ni balik kepada yang satu. Allah saja yang mampu buat. Itu tujuan dia. Tak mesti kita tauhid dengan ngaji kitab, dengan kuliah. Tak, tengok alang. Tapi oleh kerana kita lalai, kita tak pandai nak mengguna, nak melihat langit, maka ulama-ulama karang kita buat macam-macam kaedah supaya bila kita mengaji, hadir, dengar kupasan ulama, baru nampak tauhid. Tak apa dah. Ikan-ikan di laut. Sebab tu yang paling hebat sekali ciptaan yang tidak ada tulis made in. Selagi ada tulis made in, cak ayam. Betul tak? Setakat ikan sekor di laut, ikan suji, Terengganu panggil ikan suji, orang sini panggil ikan dia hok lopak, main 7 80 kilo sekor. Hok tu anak baru sekolah tadika. Ayah 250 kilo, black maling, blue maling. Hok tajam tu. Faham? Ada tak tulis di atas kepala dia made in Terengganu? Ada? Tak ada. Maka bila tak ada tulis made in, makna made in Allah. Allah yang buat, tak ada tandingan. Takak seekor lalat, seekor kumbang, seekor lebah, seekor burung, carilah daripada ujung paruh sampai ke kaki. Tak ada tulis made in. Bila tak tulis, maka itu Allah yang buat terbaik. Beli burung hak di zoo negara dalam sarang. RM25 sekor, bateri 3 utik. Budak-budak tengok menangis budak-budak memang dah. Kalau kita lalu kot kedah spare part, tidaklah ada kisah dia. Kita lalu kot kedah obat, dia tak ada kisah. Lalu kot kedah mainan, tak gerak dia. Awak kerah itu. Ayah dia terik-terik, buat apa anakku sakit ke benda? Ayah bodoh. Kalau ayah cerdik, kedah mainan masuk dalam Jadi burung tu made in China. Masuk bateri, bila kita bunyi dah 3 hari senyap. Tu pasal apa dah balik? Made in ada. Allah tak ada made in, maka dia yang terbaik, ciptaan yang paling hebat. Faham lagi tak apa. Contohnya tidak ada yang menjadi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ni ciptaan Allah. Kita ni Tuhan buat. Kita ni Tuhan buat. Patut inna lillah.
Inna sesungguhnya kami lillah milik Allah.